Kalau tengok sekali macam skin coat tapi dia bukan skin coat. Okey. Kalau skin coat ni kita pelah spam biasa, kita tinggal lama pun tak apa, tak masalah. Tapi kalau untuk pelah licin ni, lepas kita pelah spam biasa, sebelum kering tu kita sapu dengan pelah licin. Okey, hari ni kita berada di tapak Kubel Terak, Pasir Mas dah. Rumah klien Dr. Mazlan. Okay, rumah ni 2 tingkat ataupun 1 tingkat setengah lah sebenarnya. 1 tingkat setengah split level dengan 4 bilik tidur dan 5 bilik air. Di ruangan bawah bilik master, di bahagian depan tu bilik belakang 1, lepas tu 2 lagi bilik bahagian atas. Setiap bilik ada bilik air dan 1 bilik air tu untuk gas tetamu. Tu lo ni progres lo ni semasa lo tengah buat kerja-kerja plastering. Kerja plastering ni di bahagian dalam ni kita gunakan plaster semi minyak licin. Dia punya surface akhir dia. Okay. Kalau kita tengok sebelum kita nak buat plaster semi licin ni, kita pelah spam biasa dulu. Sebelum nak pelah spam biasa ni, kita akan bubuh satu lagi yang kita akan buat, kita pemasangan corner bead. Ni kita pasang awal-awal lagi. Kita pasang ni, kita ambil label straight tu. Daripada atas kita pasang sampai bawah lah. Ni setiap bucu dinding kita akan pasang corner bead. Kita akan pelekat dulu dengan ming dulu. Dan baru kita pelah. Ni tengah buat pelah licin ni. Pelah licin sebelum pelah licin ni kita buat pelah biasa kasar. Pelah kasar. Okey, pelah licin kita guna pelah licin jenis ni, las minyak TPS 338. Okey, 338 ni surface untuk pelah minyak licin. Kaedah dia kena pelah minyak ni, kalau tengok sekali macam skin coat tapi dia bukan skin coat. Okey. Kalau skin coat ni kita pelah spam biasa, kita tinggal lama pun tak apa, tak masalah. Tapi kalau untuk pelah licin ni, lepas kita pelah spam biasa, sebelum kering tu kita sapu dengan pelah licin. Macam tengah nak buat sekarang ni. Mana pelah licin tadi dah? Ni. Dia siap dah. Siap dah, tengok. Baru siap tu. Ni pi. Comel. Pasal mana tu? Ni pi. Debu po tempat bedak ni.